Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan mi kari opa. Ni dia punya kotak ya, sangat premium gitu. Lepas tu topping dia ni Najwa ada letakkan bola-bola ikan, lepas tu ada fish curd, lepas tu ada isi ketam juga. Gitulah. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa. Najwa tak sabar nak rasa sebab tengok kuah dia sangat pekat je. Gitu, bau dia pun sedap tau. Terliur air liurnya. Tengok tu. Ui, sedap. Memang pekat dia punya kuah. Tumpah sedap gila korang. Memang pekat dia punya kuah tu. Lepas tu dia rasa pedas manja-manja macam tu. Ni jual fish kat dia. Bismillah. Panas-panas lagi tau. Memang sedap gila. Segar gila korang. Isi ketam. Isi ketam ni pun manis. Mi kari opa ni Najwa beli dekat TikTok shop je sebab ada satu video yang lalu FYP Najwa rasa terliur dan nak beli. So Najwa pun belilah. Lepas tu rasa dia pun memang sedap gila korang. Memang berbaloi lah Najwa beli ni. Memang cukup rasa. Memang segar gila korang. Panas lagi. Sedapnya. Lembut je korang dia punya mie ni. Memang sedap gila. Memang puas hati.
Sedap sangat korang. Mi kari opan ni Naja buat 4 kotak tau. Tapi ingatkan boleh habis, rupanya tak boleh habis. So nanti Naja makan lepas habis video. Naja sambung lah. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah kenyang? So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.